ke M Resort untuk 2 hari. Oh bukan, betul lah, 2 hari 1 malam. So nanti dekat sana Nadia akan share 24 hours dekat M Resort Hotel. So apa yang kita orang akan buat, kita akan share. Stay tuned. Okay, kita dah sampai dekat sini. So ini adalah parking lot. So siapa-siapa yang duduk dekat M Resort Hotel, korang boleh park car dekat sini. So kawasan dia sangat luas. Kat mana-mana pun korang boleh parking. So sekarang kita akan ke hotel. Maria, come. Say. So ni adalah toilet. Ni untuk shower. Ini mirror. So dekat sini dia ada tisu, ada toiletries, ada cermin, tower dan juga toilet. Kat sini ada cermin. Okay, so kita pergi kat luar. So kat luar dia ada bathroom. Dia ada iron board dan juga iron. Kat sini katil king. Ada phone. Ada TV. Kalau tak silap kat sini ada, sekejap kita tengok. Wah, ada freezer. Oh, kat sini ada iCook, iMix, ada KitKat, ada drinking water. Coffee machine pun ada. Kerusi. Dan last sekali view. Wah, cantik kan? Hello everyone. So sekarang dah pukul 1. So kita orang nak pergi Kids Club. Tadi Nadia dah check in. Nadia check in pukul 12 sebab kita orang check in guna M Lounge. So bila guna M Lounge, dia private lah. So maksudnya korang boleh check in awal dan check out
privately lah. So sekarang kita akan ke Kids Club dulu. Kita nak tengok Kids Club macam mana. Untuk bilik tu Nadia akan share sekali lah dekat dalam ni. So far bilik dia sangat cantik, luas. Siap ada siap ada air dengan coklat. Tapi yang ni korang boleh tambah lah. Tapi coklat anak Nadia dah makan. So far luas lah. So right now kita akan ke Kids Club dulu. Jom. So yang mana yang Executive Club, korang boleh private check in dan check out. Ada welcome drink. Lepas tu complimentary late check out. So kalau korang nak late check out boleh. So breakfast ada disediakan. Lepas tu ada coffee, tea and soft drink. Evening cocktails dari 5.30 sampai pukul 7. Ada mini bar yang macam tadilah yang Nadia tunjuk. Dan ada laundry. Kalau macam Nadia dekat sini tak adalah guna laundry ni, sebab kita orang boleh balik ke KL. So nice. So siapa-siapa yang nak datang dekat M Resort, Nadia sarankan korang join yang Executive Club punya. Ambil yang Executive Club, memang best. Okay, so sekarang kita akan ke bawah. Hello everyone. So sekarang dah pukul 1.57. So tadi Nadia dah pergi ke Kids Club dan juga gym. So far gym dia 24 hours. Maksudnya korang boleh main untuk 24 hours lah, one day. So kita tengok malam ni husband saya pergi ke tak dekat gym. Kids Club pula dia buka sampai pukul 10. So anak Nadia sekarang dah dekat Kids Club. Mungkin lewat petang sikit baru kita orang akan main bola. So nanti Nadia akan masukkan klip-klip video lah yang untuk dekat gym dan juga dekat Kids Club. So far hotel ni memang best lah. So kalau korang yang dekat KL tak tahu nak pergi mana, so Nadia sarankan korang datang dekat Kids Club pula M Resort Kuala Lumpur. Memang betul-betul macam, kita nak cakap kampung tak, tapi seronok. So korang boleh datang sini. So nanti Nadia still nak explore lagi Kids Club activity untuk Februari. So hari ni adalah hari Sabtu. Yang ni kena bayar lah, nampak tak? Kalau yang petang tu Nadia rasa free. Sunday ni pun boleh. Pagi tu bayar, petang tu free. Mungkin lah. So nice kan? Register ke? Maya? So sekarang dah pukul 2.30. Okay, so dekat belakang Nadia ni adalah M Lounge. So macam untuk yang ada executive club, dia orang akan check in ataupun check out dekat sini lah. So Nadia executive club, so Nadia dapat check in awal around pukul
dan kalau nak check out pun boleh check out lewat. Tapi tengok kepada availability lah. Kalau ada baru bertempat. So dekat sini actually dia boleh daripada pukul 6.30 sampai pukul 10 dia ada free air, kopi, tea, soda semualah. So nanti datang je masuk dalam ni terus boleh minum. Itu kelebihan executive club lah. Apa lagi? Lepas tu pada pukul 5.30 sampai pukul 7 dia ada evening cocktail. So boleh makan-makan dekat sini. Nampak tak? Memang best lah, sumpah. Nadia cakap hotel ni memang vibe dia memang seronok lah. So kalau korang, alamak, korang tak tahu nak pergi mana, tolonglah datang M Resort. Okay, nanti kejap lagi Nadia akan share apa yang kita orang evening cocktail nanti, apa yang kita orang makan semualah. Malam nanti ada dinner lagi, so nanti malam Nadia share lagi. Okay, so sekarang Nadia nak pusing-pusing, nanti Nadia bawa korang. Okay, so itu adalah like macam sedikit sebanyak tentang apa kelebihan benefit executive club lah. Okay. Hai korang, sekarang dah pukul 3.30. Okay, so tadi Nadia dah pusing. Okay, best. Lepas tu tadi dah penat sangat, pusing. So pergi dekat M Lounge. So dekat M Lounge tu dapat minum air like macam kopi, tea, soda. So maksudnya daripada pukul 6.30 sampai pukul 10 kalau tak silap. Kalau korang nak minum apa-apa, korang pergi je kat bawah, free.
Just cakap je nak minum air, terus dia akan tanya nak air juice ke, air orange ke, air guava ke, soda ke, tea ke. So korang order lah. And then tadi bila naik dekat bilik, surprisingly lah, tiba-tiba je diorang bagi Nadia buah. Wah, ada buah apa tu? Buah apple, buah pisang, buah dragon fruit, ada grape, hijau dengan merah. Ya Allah, bagusnya, siap bagi makanan. Ni belum lagi evening cocktails tu. So tak tahu lagi macam mana. So sekarang ni, banana. you want eat? Mummy open that one. I want this one. Okay. I want this and this and this. Okay. Okay, that one is all yours, okay? Okay. 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 So, worth it lah. So kalau korang nak bercuti, tak nak pergi jauh-jauh, datang je M Resort. Best. Okay. So nanti kejap lagi Nadia akan review yang evening cocktail. So tengok macam mana makanan dia. Okay. Bye. So kejap lagi Nadia nak turun bawah. Ni anak ni, dia nak swimming. You want to go swimming? Go swimming. Okay. So ni adalah M Resort. Okay. So sekarang dah pukul 5. Nadia bawa anak Nadia untuk swimming dulu. Sampai around 5.30. Lepas tu kita akan pergi ke evening cocktail. Okay. Tadi terlupa nak ambil apa tu, slipper. So Nadia pergi ke kereta untuk ambil dia punya slipper. Jauh tapi okey lah. Okay. So sekejap lagi Nadia nak naik ke atas untuk ambil slipper husband pula. So untuk swimming ni Nadia akan allocate masa dalam 30 minit sahaja. Kita tak nak lama-lama sebab kejap lagi kita nak pergi makan pula. Tengok ramai betul, meriah betul dekat sini. Okay, so itu je. Okay, sekarang lagi nak turun ke tingkap G. Okay. Astrid. Okay. Boleh duduk sini ke? Sebelah sana.
Send someone here in your order. Yes. Okay. Go on. Kita makan oven yang buat tu. Dia banyak. Tadi Nadia dah makan. Nanti Nadia masukkan itu. So sekarang kita tengah makan sandwich. Nadia tunggu ah. Ini sandwich dia. Nanti dia lupa pula nak tunjuk. Nadia tunjuk balik. Okay. Sandwich tu. You want or not this one? Okay. Eat lah. No. Okay, okay. I put down and then I. Okay, good girl. So sekarang dah pukul pukul 7 lagi 5 minit. So tadi Nadia dah pergi dekat buffet. Ya Allah, banyak sangat makanan. So nanti Nadia akan update. So Nadia nak pergi dekat husband Nadia, nak panggil dia balik bilik. Mandi-mandi, siap-siap semua, solat semua. So barulah kita orang akan turun balik untuk makan around pukul 7.40 something like that lah. Sebab sekarang kita orang dah full. Ya Allah, banyak sangat. Okay. So nanti Nadia akan update dekat korang. Tapi so far memang makanan semua sedap-sedap lah. Tak sabarnya nak makan. Okay. Tadi kita orang makan evening cocktail. So pas sedap. Nanti dah dia letak klip-klip yang video-video Nadia ambil lah. Okay. So itu je. Kita jumpa kejap lagi. Bye. Oh. Let's go. We want to go. Hello korang. So sekarang dah pukul 7. So far Nadia memang tak keluar daripada hotel ni.
So cabaran untuk 24 hours dekat M Resort. Daddy, mommy. Mommy, where's daddy? Dari go to toilet. Okay. So cabaran 24 hours dekat M Resort memang tak membosankan. So let's say kalau korang nak datang ke M Resort, Nadia rasa memang tak perlu keluar. Sebab apa? Sebab korang boleh makan dekat dalam ni, makan petang, makan malam, even dinner. Apa tu? Boleh main-main dekat swimming pool, and then kalau korang bosan boleh main apa tu, ya Allah, pool apa benda yang pool tu, tak tahulah, tapi so diorang ada sediakan. So korang kalau bosan-bosan boleh main banyaklah, boleh pergi ke kids club, kalau yang ada anak boleh pergi ke sana. And then yang paling best, gym 24 hours. So nanti malam after kita dah makan semua, Nadia akan pergi ke gym dengan husband. So nanti Nadia akan letak video-video semua, korang jangan risau, Nadia akan letak dalam video. Okay, so korang boleh tengoklah bersama-sama. Itu sahaja. So kita jumpa kejap lagi pukul 8 untuk pergi dinner. Bye. So inilah buffet. So kat sini ada kentang, udang, sayur. Ini ada lobster, tapi lobster dah habis. Ada udang, oyster, mussel, dengan ni lah, salmon. Sana ada lagi di bahagian orang duduk. Ini Nadia dah makan tadi. Ini semua like macam grill lah, grill stations. Korang boleh pilih, ada prawn, ada mussel, ada clam. Ni ayam dengan fingers. Ni pizza. Ni lamb slider. Yang ini apa? Chicken soup. Yang ini minestrone soup. Dan roti-roti lah, berbagai jenis roti. Ni kalau siapa yang suka durian, semua boleh lah. Dan kat sini ada juga ini lamb leg dengan salmon fillets. Oh, dah habis dah. So dia tukar menu. Ini kek, kuih-kuih, puding, semua ada lah ni. Cendol puding, ABC puding, sagu puding. Yang ni puding bread, buah-buahan dan ais krim. Ini kawasan dia memang cantik lah, luas. So kalau korang nak datang, boleh lah datang sini kan. Harga Nadia tak ingat, nanti Nadia tengok check balik. Okay, so sekarang Nadia nak order tom yum Michelin, coconut flour. Ada mie, ada tiaw, ada bihun. Boleh pilih. Ini noodle station. Ini tom yum soup. Tom yum soup. Kuih tiaw tom yum soup ke macam mana nak order? Kita tengok tom yum soup. Ambil bowl. Ah? Bowl.
Oh, ya ke? Oh, okey. Sekarang Nadia tengah tunggu untuk noodle station tom yum soup. Actually Nadia memang tak boleh kalau ada tom yum soup, mesti wajib akan try lah sebab kita nak tahu kan tom yum tu rasa macam mana. So ini dah tengok lah tadi, tapi tak, sebab dah kenyang so tak nak lah makan. Ni dah galbi chicken, this one mushroom and broccoli. Siapa makan sayur boleh lah kan. Ini mussel, black pepper. Yang ini chicken drumstick. And then fried water noodle with seafood. Kat sana tu bahagian air. Sekejap lagi Nadia nak check ada tak air coklat. So far ni kawasan je lah. So memang sangat cantik. So sekarang kita akan buat hot chocolate. Nampak macam sedap je. Biasalah mesin buat mesti sedap punya kan. Kalau diri sendiri buat tak tahu lah. Okay, done. Apa yang Nadia suka dekat sini adalah dia ada steam rice. Ni yang steam rice, white rice lah macam biasa. Tapi diorang ada nasi kerabu. Ya Allah sedapnya. Tapi dah kenyang dah. Ini ayam bakar Filipino. Tak tahu rasa macam mana. Nanti kita try. Ni. And then yang paling best yang nanti dah try tadi, so far okey, sedap. Ada nasi impit, ada sate ayam, ada sate daging, pun ada. Yang ni yang Indian specialties. Kita tahulah. Ini tak tahu nak makan macam mana. Ini roti paratha ada yang kari-kari lah, semua kari-kari. Sedap kan. Salmon tadi dah banyak tapi sekarang dah habis dah. Ambil gambar je. Ni udang masih banyak. Ketam, mussel. Ni ada lagi. Ini salad semua ni Nadia tak makan lagi. Tak ada rasa nak try lagi. Yang ni yang sayur-sayur lah. Yang ni macam tadi lah. Cuma oyster dah tak ada dah. Tadi kalau awam ada lagi. Itu je. So far tempat ni macam cantik. So hello. So sekarang pukul 8.15. Kita akan pergi breakfast dahulu. Lepas daripada breakfast kita akan swimming. So sekejap lagi Nadia update lagi. Hi. Okay, my towel. Let's go.
Cawan mochi, apa tu, dimsum, roti coklat, waffle lah, sayur. Orang pun ramai juga. So mungkin kalau korang yang tak nak crowded, korang boleh datang awal. So sekarang dah pukul 9.40. Raja tengah tunggu anak dia swimming. Lepas tu kita akan naik ke bilik dan kita safety shop. So ni adalah buah-buah. Cantik kan? Kat situ ada bar actually. Mana kat sana? Oh, kat sana, sebelah sana. Sorry. So kat sini hanya tempat-tempat je lah. Kat situ jacuzzi, kolam. Jadi Nadia ada. Sekarang kita ada dekat toilet depan untuk buka baju lepas ni. So pricing ni memang sangat cantik. Okay. Luas dan paling penting selesa. So cabaran untuk 24 jam dekat M Resort akhirnya akan berakhir dalam masa 1 jam lebih lagi. So sekarang Nadia di Kids Club. Lepas dekat sini tak bosan lah sebab ada ni, and then dia punya vibe pun macam best, bersih, lepas tu tak crowded. So sekejap ni Nadia akan tunjuk. Ini boleh tengok cerita anak saya tengah main. Itu sama juga. Ini pun tempat main. Ini laluan untuk naik ke slide. Kat situ pun boleh main macam puzzle. Ayah, go down. Come. So ni view daripada bilik kita orang. Sangat nice. View golf. Kat situ golf tapi tak nampak lah. Cuma nampak apa? Like macam nature punya lah. Okay guys, so sekarang dah pukul 10.50. So right now kita nak check out. Actually kita boleh check out late tapi kita orang tak nak sebab kita orang nak pergi shopping. So ini bilik lah. Okay, last round. Okay, so akhirnya misi kita tercapai juga untuk 24 hours dekat M Resort. So korang boleh datang. So Nadia nak pergi check out dulu. Nanti Nadia continue. Bye. So kita dah nak ke bawah sekarang untuk check out. So right now kita nak check out. Yeah.
balik dah. Lepas tu dah leh. Apa kita check out dekat M Lounge. Oh. Bye-bye dah. Kita naik pagi. Cuma terlepas parking. So tak apa, right? Now kita nak pergi ke tempat kita parking. Okay. Hai semua. So right now dah pukul berapa? Dah pukul 12.06. Alhamdulillah. So cabaran kita untuk 24 hours dekat M Resort berjaya. Okay. So secara kesimpulannya, kalau korang nak duduk hotel, tak nak keluar, better ambil yang executive club dekat M Resort. Memang best dan berbaloi. Kenapa Cik Nadia cakap macam tu? Sebab at first kita ada like macam first boleh check out awal, okay. Second, actually you all boleh check out lewat, tapi Nadia tak ambil sebab kita orang ada urusan lain. And then apa lagi ya? Okay, second, bila korang check in dekat sini, dia yang executive club dia bagi yang mini bar tu semua free. Korang makan je lah, Pringle, air soda, mini mix semua. Okay, and then dia bagi buah-buahan. Okay, lagi apa lagi? Air, like macam tea, coke, soda, korang boleh pergi ke M Lounge. Sebab that one dia memang free dari pukul 6.30 sampailah pukul 10 malam. So kalau korang lapar, dahaga ke apa, korang boleh pergi makan like macam snack ringan-ringan lah. Okay, and then apa lagi? Evening cocktail. Nadia ingat ke yang macam cocktail biasa je? Tak, ini memang makanan. And then kita orang memang kenyang actually. And then dinner buffet pun best. Ada lobster, ada oyster, makanan pun bermacam-macam makanan, memang banyak, memang kenyang. So siapa yang nak datang M Resort boleh datang dan ambil all the package. Memang best dan memang worth it. Okay, so jumpa lagi korang di next vlog. Terima kasih semua. So untuk rating, Nadia bagi 10/10. Okay, cuma satu je, tak ada toilet tu, tak ada bidet. Yang lain semua nice. Okay, bye guys.